Hai, hari ni kita nak interview sempena Hari Guru. Kita nak tanya diorang, cikgu siapa yang diorang paling ingat? First orang yang kita nak tanya adalah, mana mic tu dia? Mic aku. Salah dah ada mic kat sini. Siapa cikgu yang paling Obi ingat sampai sekarang? Cikgu tu mak saya. Sebab dia cikgu sekolah saya dulu. Mak cikgu macam boleh buat suka hati lah kat sekolah kan. Mak saya ajar PJ, orang nak main bola. Lepas tu mak saya cakap kena buat few exercise dulu lah, macam warming up semua. Dia tak nak terus main bola. Cakap macam tu dekat depan budak-budak. Oh, dengan budak-budak. Dia tengok 3 kali cakap benda sama, dia datang, dia lempang terus. Cakap, if you don't like my class, you can get up. So macam malu lah. Kalau kat sekolah kena report dengan cikgu-cikgu lain kan, kat rumah kena bantai kak. Tapi dekat rumah tak ada borak pasal tu. Kenapa Umi buat abang macam ni? Tak ada lah. Tak ada. Sebab memang tahu salah kita kan. So pay the cost to be the boss. Cikgu Puan Siti Hawa, Sekolah Sri Kelana. Sekarang dah pencen lah. Sekarang jaga cucu je. Subjek apa? Dulu dia ajar English, pendidikan jasmani dengan pendidikan seni. Kepada Cikgu Puan Siti Hawa, terima kasih kerana mendidik saya sampai sekarang di mana saya berada. Mengedit. Aku nak main kat Ellie. Kau berjudi? Tak, bukan main muslimah lagi, aku takkan berjudi. Sekali lah ramai-ramai, aku malu lah seorang-seorang. Sini lah. Aku malu lah seorang-seorang. Cikgu yang paling ke Ellie ingat sampai sekarang? Nama cikgu tu adalah Cikgu Azhari. Dia mengajar arti kehidupan, dia tak mengajar aku subjek. Apa yang dia ajar kau? Mengajar aku untuk menjadi orang yang sekarang. Jadi kau rasa kau orang yang orang kata Elok lah orang kata. Elok manusia lah. Tak adalah macam terbiar sangat. Okay, apa momen orang kata seorang murid ataupun anak mesti pernah buat nakal kan? Benda paling nakal kau buat sampai bapak kau mengamuk? Tak ada, disebabkan dia ajar aku jadi budak baik. Takkanlah kau baik. Sampai sekarang tak baik pun kau. Serius, aku masa sekolah mana ada buat benda-benda tak elok. Paling kuat pun aku tak pergi prep sekolah, itu je. Susah gila kehidupan. Ya. Kau tak pernah kena bantai kan bapak kau? Pernah lah, tapi tak adalah buat benda-benda yang bukan-bukan. Bercinta? Kata kau bapak kau? Tak ada. Aku tak bercinta masa sekolah. Marah-marah macam kau balik lambat, mungkin bangun lambat ke apa ke. Itu je lah. Aku budak baik. Okay, kata-kata dekat bapak kau lah. Bapak kau yang mengajar kau erti kehidupan sampailah kau jadi anak paling berjaya dalam keluarga kau. Nanti aku nangis. Penat dia besarkan. Sakit-sakit pun dia tetap jaga kau. Kepada Cik Syahri, Abah. Cikgu Azhari. Abah. Kenapa kau pula cakap baik kau je? Abah, thank you. Kejap. Thank you sebab jadi cikgu yang baik untuk anak-anak. Itu lah aku mampu cakap. Kalau bukan sebab Abah, tak jadi macam ni kot. Mungkin jadi lagi teruk lah kot. Itu je lah. Selebihnya nanti kita WhatsApp lah. WhatsApp pun jarang kau. Cantik sikit. Aku call tau tiap-tiap hari. Tak ada call? Kadang-kadang 2-3 hari sekali. Okay, habis. Okay, habis. Aku rasa kau budak paling nakal lah. Apa? Ya ke? Cikgu yang paling ingat sampailah sekarang. Cikgu Unta. Cikgu Unta? Sebab kau daripada jauh kalau datang kau nampak tinggi tu. Masa dia datang tu kau boleh dengar lagu Ya Ale. Okay, kalau dia tak keagamaan sangat, dia cakap apa? Cikgu Zebra. Dia yang suggest aku masuk SMV time tu. So aku pun ikut lah. Dia macam hang ni tak boleh kat sini tak boleh belajar. Cakap pasal vocational, selalu orang akan cakap kalau macam kau budak-budak nakal, budak-budak jahat kan, orang akan campak ke sekolah vocational dengan teknik. Betul lah. So maksudnya kau budak jahat, budak nakal lah. Aku tak ada jahat doh. Aku nakal lah. Okay, benda paling jahat aku buat kat sekolah. Banyak sekejap aku ingat. Benda normal kot. Isap rokok dalam toilet kot. Tu bapak aku pandai jaga aku sebab dia cikgu sekolah vocational. Vocational yang masuk siapa? Budak-budak macam kau. Masa bapak aku jaga vocational teknik, ramai je perempuan isap rokok apa. Cikgu vocational kasar kot. Okey, aku bawa kau jumpa bapak aku. Terima kasih cikgu. Kalau saya tak masuk SMB tu tak ada saya tidur dalam kelas. Dia mengubah hidup kau tak? Ubah lah. Bila aku dah masuk SMB tu aku belajar erti hidup berdikari. Aku rasa kalau dia tak offer aku untuk masuk SMB, mungkin aku jadi mak rempit sampai sekarang. Itu mainstream lah. Come on lah. Apa cikgu paling kau ingat lah sampai sekarang? Badak. Tadi cikgu Unta. Pasal ada zoo kat sekolah. Cikgu English, Cikgu Mushidah. Cikgu English tak pandai cakap pun. Sebab masa tu aku punya PF aku dapat A. Sebab aku tak pernah dapat B. Very smart. Really smart lah. My English is very cool lah. Not like yours lah. Kinda Kinda best lah in the school.
Kau rasa sebab dia lah kau dapat A? Sebab dia ajar best lah. Kata-kata dekat dia. Ke dia dah tak ada? Ada. Masih ada lagi lah. Kata-kata dekat dia. Sama guru. In English lah bro. Happy Teachers Day. Hope you well. Fine. Thank you, alright. Oh, like my kid lah. Cikgu yang memberi kesan lah dalam hidup kau. Nama dia Cikgu Azman. Cikgu disiplin. Standard lah siapa je murid nakal suka cikgu disiplin. Cikgu baru ke? So lagi lah ramai budak tak suka dia. Cikgu tu ganti cikgu matematik. Masa tu cikgu matematik bersalin. Daripada kita tak suka belajar, tak suka matematik, lagi tak suka matematik, tu dia datang bawa cara bapak-bapak figure sebab tak ada bapak kot. Situ lah. Kita orang panggil macam kita panggil bapak. Kita tu form 3. Dia ajar untuk PMR. Assalamualaikum cikgu, terima kasih untuk pembelajaran matematik yang diajar. Especially lah dia kehidupan yang banyak mengubah kita orang as a human being lah kot.